lokasi gerai dan harga dia kena berhubung kait, tahu tak? Kalau nak jual harga tertentu, dia hanya boleh dibuka kedai tu dekat lokasi tertentu saja bang. Jangan pakai buka je. Mungkin kita meniaga ni ikut harga HQ. Kita meniaga ikut brand tertentu kan, meniaga ikut harga HQ. HQ bagi tahu kena jual harga sekian-sekian, harga RM6, harga RM7. Kita kena cari tempat orang yang boleh beli dengan harga tu bang. Jangan pakai buka je dekat kawasan rumah kos rendah, dekat mana taman permainan budak-budak main tu. Memang kadang-kadang budak pun tak ada duit bang. Dia ada lokasi dia. Nak jual menu tertentu pun, contohlah nak jual matcha contohnya. Kalau jual matcha dekat kawasan-kawasan Felda, diorang ni tak minum. diorang tak minum matcha. Kalau ada pun mungkin 2-3 orang je lah yang beli. Sebab lokasi tu tak sesuai. Dia ada tempat dia. Nak jual benda tu ada tempat dia. Jangan pakai buka je. Memang betul kita boleh buka bonet je macam tu je kan. Tapi lokasi tu kena tak? Kalau tak kena, kena cari tempat lain. Tak apalah, jauh sikit pun tak apa. Pergi je, tak apa, tak ada masalah. Jauh sikit tak apa, asalkan tempat tu sesuai.